Manusia giat bekerja kuat, tidak peduli ringan dan berat, bekerja keras tak kenal penat, hati kukuh, fikiran bulat, memikul tugas ianya taat. Okey, daripada video yang kita tengok tu, kita rasa macam tak faham tau. Sebab apa? Sebab owner video tu dengan terang-terangnya dia tunjuk betapa besarnya keuntungan yang dia dapat selama ini, kerana selama ni dia tak perlu beli gas yang harga RM70. Dia guna gas yang diberikan subsidi oleh kerajaan, walaupun target daripada pihak kerajaan itu hanyalah untuk golongan rakyat dan juga peniaga-peniaga kecil tepi jalan. Sebagai contoh, yang meniaga burger ke, ataupun makcik-makcik yang memasak dekat dapur yang hanya pakai 1 tong dalam satu-satu masa. Tapi dia tanpa segan silu guna muzik sedih nak cerita yang mana kerajaan hari ni menindas dia. Kalau kita tengok tu berapa periuk tau dia ada. Periuk bukan periuk kecil tau, periuk besar tu. Kan sebelum ni hanya dapatkan gas 1 tong dengan harga RM20 lebih je. Kan betapa besarnya untungnya dia dapat. Bila aku tengok video ni, aku teringat sewaktu kerajaan dulu nak buat rasionalisasi diesel. Dan pada waktu itu adalah seorang kontraktor ni, dia marah dekat kerajaan. Dia siap letak kira-kira tau, berapa harga minyak yang perlu dia tanggung. Nak isi kereta mewah dia, pergi tengok projek. Kereta BMW kalau tak silap. Kan? Nak cerita betapa dia tak sedar yang selama ini dia menggunakan minyak di mana kerajaan tanggung subsidi harga belian tersebut untuk orang miskin, dan dia sebagai orang kaya dia guna benda tu. Dan sebab apa benda ni jadi? Sebab sebilangan besar mungkin orang kaya ni dia tak sedar yang mana dia sedang menggunakan subsidi yang sepatutnya diagihkan ataupun dinikmati oleh golongan susah. Dia sebagai golongan kaya, golongan yang mampu membayar cukai, sepatutnya dia tak boleh terima lah. Sebab target tu memang untuk golongan susah. Itu adalah satu kesedaran yang sepatutnya ada. Dan kita tengok kerajaan-kerajaan sebelum ini mungkin tak berani mengambil langkah tersebut. Sebab langkah yang diambil itu akan memberikan impak buruk kepada pihak kerajaan. Tetapi berbeza dengan kerajaan hari ini berani mengambil langkah-langkah tertentu di atas kesedaran dan juga di atas fahamnya mereka akan tanggungjawab mereka menggunakan dan menguruskan wang negara sebaik mungkin. Kalau kata subsidi daripada pihak kerajaan perlu diberikan ataupun perlu disalurkan tepat kepada golongan susah, maka mereka akan cari beribu cara supaya benda itu betul-betul sampai kepada golongan susah, tidak tiris kepada golongan-golongan kaya yang menggunakan subsidi daripada pihak kerajaan. Begitu juga kalau kita tengok dalam beberapa tindakan KPKM di bawah Bang Mat, tarik semula subsidi ayam, tarik semula subsidi telur. Pada waktu itu pelbagai gambaran yang ditimbulkan, kononnya harga ayam akan naik mendadak, akan naik sekali ganda ataupun 2 kali ganda. Tetapi nyatanya benda itu tak terjadi. Dengan penarikan subsidi ayam itu tidak langsung menjejaskan harga ayam dalam pasaran. Dan hal ini terjadi disebabkan pihak KPKM, pihak Bang Mat, dia ada langkah-langkah lain ataupun langkah-langkah susulan untuk memastikan stok ayam dalam pasaran itu bertambah ataupun kekal pada paras yang diminta oleh pelanggan dan pengguna. Antara langkah yang diambil oleh Bang Mat ialah dengan membina dan membaiki semula reban ayam lama yang terbengkalai di beberapa buah negeri. Dan seperti yang dilaporkan, yang terbaru ni Bang Mat salurkan tak silap aku RM700,000 untuk renovasi dan juga repair semula reban ayam di Terengganu. Dan ia disahkan sendiri oleh Exco Negeri Terengganu. Ini adalah langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan. Selain daripada memastikan kantong negara itu bertambah dengan pengurusan yang baik, pengurusan yang cantik, di samping itu juga nak memastikan subsidi yang disalurkan oleh pihak kerajaan betul-betul dapat kepada golongan yang susah, dapat kepada golongan yang layak. Tidak lagi ada ketirisan kepada golongan-golongan kaya yang selama ini menikmati subsidi-subsidi daripada kerajaan. Dan itu antara satu punca dan sebab kenapa ini membuktikan kerajaan hari ini sedang berusaha merangka dasar-dasar demi memastikan berlakunya transformasi di dalam pengurusan kerajaan. Syabas kepada kerajaan Madani, syabas kepada menteri-menteri kerajaan Madani. Assalamualaikum.